Mahkamah Syariah sedang diserbu di Britain dan jika anda pernah tertanya-tanya bagaimana rupanya, inilah video untuk anda. Hai Tuan, boleh kami melihat-lihat mahkamah syariah? Tidak, sebenarnya tidak. Kamu semua perlu beredar. Saya terpaksa telefon ya. Tuan, jangan sentuh saya. Ya, kamu semua tak boleh berada di sini. Baiklah, jangan sentuh saya. saya. Ini adalah mahkamah syariah. Ia terletak di sana sahaja. Kami cuma mahu melihatnya dengan cepat. Tak ada apa-apa untuk dilihat. Ia cuma sebuah pejabat. Tunjukkan saja kepada kami. Ini adalah mahkamah syariah. Masuklah ke dalam mahkamah. Beberapa orang lelaki kulit putih sedang merakam mahkamah premis kami. Kami ada fail sulit di sini. Mereka tak boleh berada di sini. Ini adalah mahkamah syariah. Terdapat lebih daripada 85 mahkamah seperti ini. Mereka sedang beroperasi dan membina satu sistem undang-undang selari yang telah diberikan lebih banyak kuasa dalam perundangan dari masa ke masa. Ya, kami akan pergi. Kami hanya ingin melihat mahkamah syariah ini. Adakah orang ramai faham sejauh mana bahayanya undang-undang syariah? Saya tidak yakin mereka faham kerana ia beroperasi sepenuhnya di UK. Dan selepas kita selesai dengan itu, kita akan memberi tumpuan pula kepada orang yang tinggal di Britain seperti yang anda katakan, yang menerima bantuan kebajikan, yang mungkin akan membebankan pembayar cukai dengan kos yang tinggi sepanjang hayat mereka, yang tidak bekerja, yang berbeza budaya dengan kita, yang mempunyai pandangan agama yang berbeza daripada agama Kristian. Mereka pada dasarnya cuba menjadikan sistem undang-undang mereka sebagai sistem undang-undang yang diterima sebagai perkara biasa dalam UK, tetapi ia mendorong idea-idea yang sangat berbahaya. Dan semakin ramai yang hidup dalam kumpulan kecil orang yang belum berintegrasi, yang hidup di bawah undang-undang syariah dan yang mempunyai mahkamah sendiri. Dan mereka mempunyai mahkamah sendiri. Mereka ada mahkamah sendiri, mahkamah syariah, ya. Selari, satu sistem perundangan selari. Baik, jadi ia adalah satu sistem perundangan selari yang tidak diiktiraf oleh kerajaan British yang wujud di dalam England. Ia dibiarkan. Jadi dibiarkan. mereka sedar akan perkara itu. Ya. Dan mereka sedar tentang hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah ini. Ia seolah-olah mereka mengawal rakyat mereka sendiri di bawah undang-undang mereka sendiri. Dan mereka hanya membiarkan perkara itu berlaku. Mereka membenarkan perkara itu. UK membenarkan perkara itu. Jadi mari kita lihat lebih banyak tentang bagaimana rupa mereka. Kami mahu tunjukkan kepada orang ramai apa yang sedang berlaku di sini. Jadi di sinilah hakim akan duduk dan di sinilah pihak-pihak yang bersengketa akan duduk. Kita ada sistem perundangan di negara ini. Saya tidak faham kenapa awak membinanya. Baiklah, jangan sentuh saya, tolong. Tolong jangan sentuh saya. Ya. Baiklah, kami akan pergi. Kita ada sistem undang-undang di negara ini. Anda ada sistem undang-undang di negara ini dan semua hanya peringatan kepada mana-mana rakyat Amerika di luar sana, okey? Mana-mana rakyat Amerika yang fikir ini hanya masalah UK, jangan jadi bodoh. Dengar ini. Ia adalah sebahagian daripada syariah untuk menjaga jiran. Ia adalah sebahagian daripada syariah untuk menjaga ibu bapa anda, untuk menjaga anak-anak. Ia adalah sebahagian daripada syariah. Mereka mempunyai keluarga yang kuat. Ia adalah sebahagian daripada syariah untuk melawan kemungkaran. Ia adalah sebahagian daripada syariah untuk memperjuangkan kesaksamaan. Syariah adalah panduan indah yang diberikan oleh Tuhan. Hanya kerana ada segelintir orang yang menyalahgunakannya, kita salahkan orang-orang itu, bukan konsep syariah itu sendiri. Tetapi sekarang, inilah soalannya. Sesetengah orang mungkin takut syariah akan datang ke Amerika Syarikat. Baik. Itulah ketakutannya. Dan saya katakan kepada mereka, jangan takut. Syariah tidak akan datang ke IS. Dan sebab ia tidak akan datang ke AS adalah kerana ia sudah pun ada di sini. Okey? Jangan takut apabila orang kata undang-undang syariah akan datang, ia tidak akan datang ke IS kerana itu tidak benar. Ia tidak akan datang ke IS, ia sudah pun ada di sana. Ini berlaku di Texas untuk semua anda yang hebat yang tertanya-tanya dan berfikir ini bukan masalah anda, ia adalah masalah anda. Faham. Tiada siapa yang faham kenapa anda membina sistem undang-undang yang berasingan. Tiada bulatan di sini yang mengatakan anda sudah cukup. Kami bukan jahil. Seperti yang anda katakan, hanya nampak yang apa yang hebat anda di telah situ lihat anda. Anda di panggil tengah-tengah. itu mahkamah. Kenapa anda masih? Anda panggil itu mahkamah. Ya, mereka hanya merakam. Mereka sedang merakam. Mereka tidak berada di pintu masuk. Saya tahu awak akan ada di sana. Saya tahu awak akan ada di sana. Awak tahu yang saya ada di sini dalam bas-bas ini. Tak boleh percaya. Okey, jadi bolehkah saya masuk ke rumah awak jika pintu awak terbuka? Ini bukan rumah, ini kedai, mahkamah syariah. Kami takkan kami takkan pernah masuk ke Ya. rumah awak. Saya akan bercakap dengan awak, okey? Saya gembira dapat bercakap dengan awak, tapi saya cuma akan berdiri di satu tempat. Okey, itu tidak mengapa. Kenapa awak sedang membina? Lihat, saya rasa orang tak patut menceroboh masuk ke tempat orang lain. Dan sejujurnya, saya tak kisah entiti agama ada mahkamah agama sendiri. Cuma satu perkara, ia mesti selari dengan sistem undang-undang di negara ini. Ia wajib. Ia tak boleh jadi entiti yang berasingan kerana nanti akan ada kumpulan agama yang buat peraturan sendiri dan layan orang dengan teruk yang mereka tak boleh buat dan itulah sebenarnya yang dilakukan oleh undang-undang syariah. Kenapa anda bina sistem Boleh saya undang-undang yang jelaskan berasingan atau awak di akan negara terus ini? menyampuk saja? Saya pun belum. Sebab kalau awak Saya akan tunggu tanya dalam awak rumah, satu soalan. 85 daripadanya. 85 dibuka di UK. Perlu.
Mereka memakai putih atau ini tidak. Ekosistem yang berbeza perlu memahami bahawa komuniti agama seperti orang Yahudi yang mempunyai organisasi mereka sendiri seperti Anglican mempunyai mahkamah Anglican. Kita dibenarkan untuk Anglikanisme jelaskan bahawa ialah anda agama boleh. rasmi Kita negara. dibenarkan. Saya benar-benar pasti. Gereja England adalah sebahagian daripada kerajaan, sebahagian daripada negara. Dan bagaimana pula dengan komuniti Yahudi? Mereka ada sistem mereka sendiri. Ya, tutup. Tutup semua mahkamah agama. Ia tidak diperlukan di negara ini. Dia hanya memanggilnya sebagai mahkamah. Dia hanya memanggilnya sebagai mahkamah. Mahkamah itu adalah mahkamah itu. Adalah majlis. Ya. Saya tidak setuju dengan ini. Saya rasa anda dibenarkan untuk mempunyai unsur agama yang berbeza, yang mempunyai sistem undang-undang, tetapi sekali lagi, sistem undang-undang itu mesti benar-benar selari. Ia tidak boleh berbeza dengan apa yang sistem undang-undang di UK mahukan. Maksudnya, ia tidak boleh berlaku di mana undang-undang mahkamah syariah membenarkan seorang gadis berkahwin pada umur 9 tahun, jadi dia boleh berkahwin jika umur sah di UK bukan 9 tahun. Di situlah saya ada masalah. Satu perkara, jika anda mahu membuat keputusan dalam sistem agama anda sendiri, bagaimana untuk menganalisis situasi yang berbeza, okey, dan membuat keputusan. Orang Yahudi pun buat begitu, ramai orang buat begitu. Terdapat banyak entiti agama yang berbeza yang dibenarkan untuk berbuat demikian. Itu tidak mengapa. Cuma itu bukan yang sedang berlaku di sini. Itu hanyalah permainan kata. Itu hanyalah penipuan. Ini dipanggil baiklah 85 daripada ini. Ini digambarkan di seluruh media sebagai mahkamah syariah. Kepada Untuk mengelakkan ia dipanggil mahkamah, anda panggilnya sebagai majlis. Apapun begitulah, mahkamah syariah ada di mana-mana. 85 daripadanya di UK sahaja. Ia semakin muncul dan merebak ke seluruh Amerika Syarikat. Dan tujuan utama semua ini adalah supaya mereka boleh menguruskan perkara secara peribadi dan perorangan. Tetapi juga untuk melindungi diri mereka supaya mahkamah biasa tidak tahu apa yang sedang berlaku. Ia berbahaya, ia menakutkan dan ia adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.